Saya tak perlulah nak keluarkan duit untuk belanja saya. Sebenarnya harga emas diskaun RM5 per gram hari ni. Saya nak cepat-cepat tukarkan duit raya anak saya ni jadi emas. Macam biasalah, Waluddin akan jadi orang pertama untuk bagi duit raya dia untuk ditukarkan jadi emas dalam akaun Public Gold Junior. Ada duit RM50, ada duit RM5 dan ada duit RM1 kan? Okey, duit RM50 ni akan jadi duit belanja saya. Duit RM5 dan RM1 ni akan jadi duit belanja diorang. Maknanya saya tak perlulah nak keluarkan duit untuk duit belanja saya. Dan saya juga tak perlu pening-pening nak fikir duit kecil untuk belanja sekolah diorang. Jadi saya akan transfer duit saya ke akaun Public Gold Junior anak saya. Jom kita mulakan. Sebelum tu ada 4 cara tau kita nak top up akaun anak-anak ni. Kita boleh buat sama ada melalui apps login akaun kita ataupun login akaun dia, ataupun kita boleh buat melalui website login akaun kita atau login terus akaun dia. Yang saya tunjukkan ni adalah login akaun saya melalui apps, masukkan terus ke akaun mereka. Klik top up, kemudian letak berapa emas nak beli, masukkan PG code dia, kemudian tekan search. Tekan search untuk pastikan tak salah akaun, kemudian terus tekan OK dan proses bayaran macam biasa. Sekarang dah boleh semak baki akaun dia. Boleh download performa, selesai.